Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang maghrib. Pada hari ini 28 bulan 11 2025. Suasana petang hari ini, keadaan Sungai Gombak. Sungai Gombak hari ini stabil, tidak naik guys. Sehari dua nih, mungkin udah hampir seminggu, udah dekat seminggu, hujan berterusan tiada henti. Air Sungai Gombak naik. Tapi alhamdulillah pada hari ini hujan juga, tapi tak lebat. Hujan renyai-renyai, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan. Begitulah laporan pada petang ini di Sungai Gombak. Ini hujan lagi nih. Udah hujan lagi, udah turun lagi hujan. Suasana petang ini, warga Gombak ada yang memancing di tepi sungai ini. Ada menunggu-nunggu waktu petang. Dia akan mencari rezeki, menangkap ikan. Mudah-mudahan ikannya banyak, boleh dapat ikan banyak, boleh dibakar, makan dengan sambal lado hijau. Begitulah laporan petang ini. Nampaknya air tak begitu dalam guys. Ini ke hilir, namanya ke hilir. Di bawah itu jembatan Padang Balang, Kampung Padang Balang jembatannya ini. Itu kendaraan berpusu-pusu menuju berbagai arah. Ada yang ke Pantai Timur pun lalu sini juga. Tapi begitu agak sedikit jam, macet guys tuh. Biasanya kalau hujan lebat, Padang Balang ni, kawasan ni akan banjir ni. Laluan kereta ni akan banjir, air sungai ni melimpah. Tapi alhamdulillah pada hujan ini, pada tahun ini tak ada yang sampai ke jalan. Tak sampai ke jalan hujan. Air naik. Kalau ikutkan di seluruh Asia, termasuk Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, dah banjir guys, termasuk Malaysia. Tapi yang paling teruk kena musibah ini adalah Indonesia, Sumatera, ya, Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan Aceh. Itu nampak kena dampak dah. Kena dampak banjir dan hujan berterusan. Ini alat penapis sampah, penghadang sampah. Jangan sampah tu hanyut ke muara. Jadi dibuat oleh di BKL untuk menghadang sampah. Nanti sampah akan tersangkut dekat sini. Nanti alam flora akan mengangkut sampah dengan lori. Melalui ini, lorinya sini, tempat parkirnya sini biasanya nih. Jadi sampah tu akan berkumpul di sudut itu, di ujung penapis nih. Itulah laporan petang ini. Mudah-mudahan hujan berhenti supaya kita ni dapat beraktivitas, dapat membuat apa-apapun aktivitas kerja, apapun tugas harian kita. Kita jalan ke atas sikit, ini perumahan warga. Ni dekat sangat dengan sungai ni, nampak ni. Tapi alhamdulillah kat sini tak pernah air naik kat sini. Tapi dekat bawah tadi tu memang selalu air naik dekat jambatan sana tadi tu.
Kod dia. Gombak CH 1225. Hari ni tak banjir kah? Tak banjir hari ni dekat Gombak. Saya pun tak tahu apa kod ni. Ni yang tahu ni pihak alam sekitar dan di BKL. Ni tahu ni apa maksudnya di Gombak CH 1225 ni. Orang ni memancing pakai jala, guys. Pakai jaring, bukan jala, jaring. Kita memancing. Mana jala tak ada? Jala tak ada? Tangkap ikan? Tak ada? Kami bukan cari ikan. Habis mana? Jalan je. Ni tempat mancing, ikan naik ni. Di sebelah kiri saya ni sungai kecil. Ni sungai besar. Kat sungai besar ni air keruh. Jadi ikan ni akan lari ke sungai kecil untuk bernapas. Karena air di sungai besar ni kotor, keruh. Jadi ikan akan lari ke sungai kecil. Ni orang memancing ni. Suasana petang. Alhamdulillah petang ni tak hujan ada tapi tak lebat. Sana orang mancing juga tu. Orang dapat ikan. Dia dapat ikan. Telepia merah dapat. Cantik. Sedap tu telepia merah. Hujan dah hampir seminggu di Sungai Gombak ni. Tapi alhamdulillah tak ada besar sangat air sungai ni naik. Ni jalan jalan Gombak ke Sentol. Itu jalan kampung Bandar Dalam. Sungai biasanya kalau musim hujan ni dia akan naik sampai kat kereta tu hujung. Tapi alhamdulillah pada tahun ini mungkin tak lebat sangat hujan, dia turun tempat lain. Hujan sekejap-sekejap renyai-renyai di kawasan sungai ini, tak berapa tinggi sangat sungai. Di sini ada kafe untuk minum teh, order minuman apa-apa, duduk standby kat sini lepak-lepak. Minum kopi, teh tarik, semua ada dekat sini. Cuma yang tak ada roti canai, tak ada kat sini. Selalunya roti canai ada pagi je. Kawasan Padang Balang ni. Mana ni? Mana ikan? Ikan mana? Cik pun boleh. Ni dari mana ni? Nampak tak? Ada tak nampak orang jual kepala orang? Ada tadi. Kepala orang ada? Dek. Dekat sini ada tak orang jual kepala orang? Ada. Ada? Berapa satu? Berapa satu kepala orang? 50. 50 je murahnya. 50 ah. 50,000 juta. Ni dari mana ni? Ada tangkap ikan ke tadi? Tak ada. Ya. Dari rumah Rata. Dari mana? Merayau Dari Kampung Puah. Kampung Puah. Kampung Puah bukan situ. Kampung situ Sungai Merali, Sungai Melia. Ada simpan ikan tak? Ada simpan ikan? Tak ada. Tu ikan tu. Sorok. Keluarkanlah ikan tu. Thank you. Keluarkanlah ikan tu. Ini